Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul bertemu kembali. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari ini adalah hari Selasa. Hari Selasa, tuan-tuan, kita nak cerita pasal Iqra. Kita nak belajar bab Iqra. Tuan-tuan, Ra dengan Zai dah settle, Sad dengan Dad. Okey. Zal pun dah settle. Tuan-tuan, hari ini kita nak belajar iaitu dua huruf, iaitu huruf apa? Mari jap, tuan-tuan. Pusingkan balik. Tuan-tuan, iaitu huruf apa, tuan-tuan? Yang ini adalah huruf Sad. Huruf apa? Huruf Sad. Huruf apa, tuan-tuan? Huruf Sad. Huruf Sad jangan muncung, tuan-tuan. Dia bukan huruf kena muncung. Biasa tak kita kalau sebut huruf Sad, kita akan sebut apa, tuan-tuan? Ni huruf Sad ni. S-O-D. Kita akan sebut macam mana, tuan-tuan? Sad. Betul tak? Salah. Tuan-tuan, huruf Sad tak perlu muncung. Huruf yang perlu muncung hanya satu sahaja. Iaitu huruf apa? Siapa tahu huruf yang kena muncung? Huruf yang kena muncung ada satu sahaja. Siapa tahu, tuan-tuan? Kak Ida, Puan Sariza, Puan Salma. Betul. Huruf yang hanya kena muncung iaitu huruf waw. Huruf waw. Pandai Cik Mala. Semua jawab. Baguslah. Huruf ni tiba jawab orang sebelah ke? Dia tengok semua komen wow, dia komen wow. Tak kan? Alhamdulillah. Tuan-tuan, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampailah huruf ya. Hanya satu sahaja huruf yang kena muncung bila sebut, iaitu huruf waw. Tak kira baik dia fathah, baik dia kasrah, baik dia dhammah, tuan-tuan. Memang kena muncung, iaitu huruf waw. Wa, wa, wa. Balik bawah, wi, wi, wi. Balik depan, wu, wu, wu. Wa, wi, wu. Semua muncung. Tuan-tuan tak boleh sebut tak edit tau. Tuan-tuan, dulu dah belajar bahasa Aidil, alhamdulillah. Tuan-tuan, huruf Sad jangan muncung. Take note dulu sila salin. Penting, tuan-tuan. Sila kongsikan live saya ni, tuan-tuan. Saya ajar asas ni. Betul-betul asas, tuan-tuan. Kena huruf ni. Panggil, tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan yang segan yang malu masuk kelas kita, tuan-tuan. Jangan risau. Ni huruf apa? Huruf Sad. Tengok mulut saya, tuan-tuan. Cuba sebut Sa. Sa, sa, sa. Si, si, si. Su, su, su. Sa, si, su. Huruf Sad jangan muncung. Tuan-tuan, sebab itu bila kita baca suratul Fatihah, ihdinas, bukan ihdinas. Lagi sekali saya ulang. Tuan-tuan baca surah Al-Fatihah,
Ihdinas sirat. Bukan ihdinas. Kurang tepat. Tak adalah berdosa. Batal Fatihah, batal solat, tak adalah. Cuma bacaan tu kurang tepat. Huruf sad tak perlu muncung. Letak je lidah kat bawah, statik tuan-tuan. Sa, si, su. Tu sad muncung sebab dia ada dhammah. Dhammah memang kena muncung. Su. Tu sad muncung. Kata sad tak boleh muncung. Iyo kan dia pada dhammah tu, pada dhammah memang kena muncung. Faham? Tuan-tuan, cuba baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Ihdinas Nas, bukan naus. Faham tak? Bagaimana Ustaz suaranya? Mikrofon kita problem lah Kak Emma. Kak Emma insyaAllah hari ni kita cari mikrofon baru ya. Saya cuba cakap dengan tim sekarang. Bagaimana mikrofon kita, saya pun tak tahulah apa masalah mikrofon ni. Saya punya ni pun problem. Ni pun problem entahlah tuan-tuan. Saya pun tak tahulah masalah device ataupun mikrofon. Nanti kita cubalah, kita perbaiki. Teman apa tak? Ihdinas bukan naus. Boleh tak ni? Cuba buat kau jap. Kak ini buat jap, Kak ini. Puan Aziyati cuba buat jap. Saya nampak suara macam sebut ini. Puan Raidah, Puan Kak Shimanis. Apa lagi? Siapa ni? Kak Zaza. Nasib kanlah siapa nama naik kan. Cik Atih. Yang petik je kan. Nama naik saya panggil lah. Puan Faizah. Dah buat Ustaz. Bagus. Tuan-puan jangan muncung. Boleh? Ihdinas. Bukan naus. Naus. Boleh? Ni huruf sad. Sa, si, su, sa, si, su. Boleh? Jangan muncung. Bagus. Baik teman, pergi seterusnya. Seterusnya huruf apa teman? Seterusnya huruf kawan dia, iaitu huruf Dad. Huruf Dad teman-teman, letak lidah kat tepi ni, tepi gigi sini. Lidah letak kat tepi ni tuan-tuan. Da. Cuba letak. Da. Kesalahan orang sebut huruf dal apabila dia sebut hanya menebalkan macam huruf dal tapi dia tebal. Da. Salah tuan-tuan. Okey. Huruf dal kan dari atas da. Da ditebalkan je. Da. Waladdallin. Salah. Okey. Ghairil maghdubi alaihim da ditebal je. Da waladdall. Salah. Tak adalah sampai berdosa batal solat tak, tapi sebutan tu tak tepat. Dad letak lidah kat tepi ni. Mulut tak payah sangat-sangat pun tak apa. Yang penting lidah letak kat gigi tepi ni. Cuba letak. Gigit sikit. Jangan gigit banyak-banyak berdarah gigi tu kan. Gigi pula lidah tu. Gigit sikit teman. Gigit sikit. Tepi lidah, jangan gigit depan. Bukan macam tu. Lidah tepi tuan-tuan ni. Gigit sikit guna gigi tepi ni. Lepas tu sebut da. Cuba sebut da. Cuba sebut da. Cuba ni huruf da ni. Cuba sebut teman. Gigit dulu Kak Syimah. Kak Syimah Kak Aini gigit dulu. Bukan ta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cik Atik bukan ta Cik Atik. Ta. Okey. Kak Matin boleh tak Kak Matin? Kak Matin Ahmad Kicun. Huruf dad letak lidah kat tepi gigi, gigit sikit. Macam tu. Gigit sikit. Cik Malah cuba buat Cik Malah. Gigit. Dah gigit belum ni?
Tuan-puan semua kena buat. Yang tak buat siap. Salah tulis Ustaz. Okey. Boleh ajar nanti. Semua buat tuan-puan. Dah buat, tulis done. Dah buat Ustaz. Buat. Okey, buat bagus. Gigit tepi sikit tuan-puan. Macam ni. Gigit tepi-tepi. Lidah ni. Lidah tepi. Gigit guna gigi tepi. Sebut. Ba. Buat dulu. Sabar, bawa tenang. Jangan salah step. Step yang pertama gigit dulu. Gigi tuan-puan tepi ni. Gigi tepi ni. Gigit lidah tepi. Macam tu. Gigit lidah tepi. Takkan tak tahu. Sedangkan lidah lagi tergigit. Tahu kan? Gigit lidah takkan tak tahu kot. Tahu kan? Gigit. Gigit tepi tu. Sebut. Ba. Cuba gigit. Da. Cuba gigit. Da. Cuba gigit sambil sebut. Da. Gigit baru sebut. Bukan sebut baru gigit. Gigit dulu. Da. Tanpa perasan tak? Jadi ke tidak? Saya tanya dulu. Jujur tak? Jangan ambil hati. Jadi Ustaz jadi. Ambil hati je kan? Tuan-puan. Jadi ke tidak ketebalan tu? Ini tips tuan-puan daripada guru ada saya belajar tuan-puan, saya tengok. Jadi sikit kan? Yang tak boleh tuan-puan jangan sebut dad dengan keadaan huruf dal tapi tebal. Contoh macam mana Ustaz? Da, betul? Lepas tu dia tebalkan je. Da. Salah. Da, da. Dia tebalkan macam tu. Tuan-puan, huruf dal sebutannya berbeza dengan dal. Ini tips dia tuan-puan. Setiap kali mengaji, gigit lidah. Tak payahlah. Contoh nak praktis. Dan lama dah pandai, tak payahlah gigit lidah tu. Nak jadi bunyi je. Da. Gigit dulu. Da. Boleh? Waladdallin. Boleh? Clear? Baik. Boleh teman? Abang? Clear kau tidak? Clear kau tidak? Boleh kau? Boleh hemat Ni huruf apa teman? Ni huruf sad. Ni kawan dah teman. Sad dengan dad. Cantik kan? Ustaz kena sengitkan sikit ke lidah tu. Sengitkan sikit lidah ni tuan-puan bagi gigit. Sengit sikit je. Bukan sengitkan mulut. Bukan macam tu. Mulut tak payah sengit. Tak payah tu. Walau tak payah teruk bunyinya. Herot pipi tu. Tak payah tuan-puan. Lidah je yang bergerak. Mulut tak payah bergerak. Lidah kat tepi sikit gigit. Da. Walau. Okay? Tak apa, praktis. Dia bukan kesalahan besar. Dia tak membatalkan solat, tuan-puan jangan risau. Batalkan solat kalau tuan-puan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdu. Kau bacanya di, tukar baris. Tu ya. Faham? Ini setakat kita kata sebutan-sebutan huruf ni dimaafkan tuan-puan. Asalkan tak bertukar benda yang terlampau ketara. Okay? Waladdallin kau jangan baca walassad. Dia tukar pada huruf sad. Walassallin. Memang batal lah. Faham? Waladdallin. Dia tukar pada huruf ta. Waladdallin. Dan dad pada ta. Maka itu kesalahan besar. Okay? Salah panjang pendek macam mana Ustaz? Tak apa, it's okay. Dimaafkan lagi. Okay? Dulu masa kecil sekolah agama Ustaz buat sampai mulut herot, rasa nak golak goli hati pun ada. Okay? Dulu-dululah. Sekarang dulu lain. Sekarang lain dahulu. Tak nak nyanyi lagi lah. Dulu lain, sekarang lain. Dulu ustaznya lain. Zaman-zaman dulu tak terdedah tuan-puan. Zaman sekarang dah terdedah, alhamdulillah. Boleh kat Zazal Musuh? Terima kasih kat Zazal Musuh share lagi tu tuan-puan. Dulu dahulu bujang, sekarang dah kahwin. Saya ingat tak lagu tu kan. Tuan-puan, jom sambung. Boleh tak? Ni huruf apa ni tuan-puan? Ni huruf sad.
Ni huruf apa tuan-tuan? Ni huruf dad. Beza dia apa? Beza dia pada titik. Nampak? Beza dia pada titik. Tuan-tuan yang salah baca tebal kan Ustaz? Memanglah, dad memang tebal. Clear? Boleh? Screenshot dulu tuan-tuan, screenshot. Macam mana kena huruf sad, ni huruf sad. Macam mana kena huruf dad, ni huruf dad. Siapa yang bawa anak dengan cucu tengok sekali tuan-tuan? Cuba angkat tangan. Tuan-tuan, setiap kali kelas saya tuan-tuan bawa anak cucu. Terutama kalau Iqra' tilawah dan tajwid ni. Nak ajar cucu. Sad ni sad ya. Ni sad. Ni sad. Ajar cucu. Ni sad. Ni apa? Ni dad. Beza dia apa? Beza dia titik. Cucu sekolah Ustaz? Contohlah. Mana cucu yang hari ni tak sekolah ke, demam ke kan? Cuti ke, mana tahu? Okey ni. Boleh? Okay, bagus. Clear tuan-tuan bab ni? Ada soalan tak? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lepas ni baca suratul Fatihah, jumpa pada ayat ihdinas, bukan naus. Faham? Ihdinas, nas, bukan ihdinas. Faham? Dulu Tok Guru Iqra' tilawah dan tajwid setiap hari ke Ustaz? Ya, Isnin ke Jumaat jam 11 suku pagi. Kalau terlewat sikit tu, lewat sikit lah teman. Biasa 11 suku lah. Boleh? Ihdinas, bukan naus. Faham? Kadang-kadang teman kita tengok orang baca kan. Ihdinas siratal lagi muncung lagi power. Tak. Lagi muncung lagi jadi. Dirasanya macam tu. Lagi muncung lagi jadi Ustaz. Tak. Okey? Tak payah muncung tuan. Ihdinas. Relax je. Okey? Clear. Baik, lepas huruf sad, dad, lepas tu huruf apa teman? Sad, dad, ta, dha. Okey, kita pergi teman. Seterusnya. Huruf. Kalau macam tu, macam mana nak beza sin dengan sad? Sebab dulu Ustaz ajar muncunglah. Tengok sini. Kak Azlina Wahab 610. Huruf sin dengan huruf sad. Tengok sini. Ni huruf sin, ni huruf sad. Sekejap saya ambil sin. Okey, tengok sini. Okey. Kak Azlina dan kak yang lain. Tuan-tuan ni huruf apa? Ni huruf sin. Ni huruf apa? Ni huruf sad. Sin sebutan dia senyum. Sa. Sad sebutan dia sa. Sa. Tengok mulut saya. Sa. 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 Si, su, sa, si, su. Boleh? Yang ini? Sa, si, su, sa, su. Yang ini? Sa, si, su, sa, si, su. Yang ini? Sa, si, su, sa, si, su. Dapat tak beza dia Kak Azlina Wahab? Dan Kak Alainah walaupun nama bukan Azlina. Ustaz kalau tak sampai sebut panjangnya batal tak solat? Tak batal. Macam mana sebutan huruf dha? Kejap, sabar kejap. Boleh? Dapat beza tak? Tak dapat beza saya ulang lagi sekali. Beza sin apa tuan-tuan? Sa, tengok mulut saya. Gigi tak penuh Ustaz, tak apalah. Tak ada masalah pun, cuba pandai mampu. Sa, si, su, sa, si, su. Yang ini? Sa, si, su, sa, si, su. Lidah jangan angkat, lidah relax teman-teman kat bawah ni. Sa, si, su, sa, si, su. Dapat? Kalau huruf ni teman-teman, sin. Sa, si, su, sa, si, su. Boleh? Okay, clear? Boleh? Ada soalan tak? Saya tak nak laju-laju dulu teman. Laju-laju kan tak dapat. Biar lambat asal dapat. Akak ni Ustaz, masa kecil belajar mengaji. Ustaz kami test akak baca Al-Fatihah. Ustaz kata betul sebutan akak. Betul lah tu, Alhamdulillah lah. Kak ini jawab, ada Ustaz cakap batal Ustaz. Saya ada tengok kat TikTok, dia cakap salah Fatihah tak sah solat. Salah Fatihah memang tak sah solat. Tetapi kalau dalam keadaan proses belajar, dimaafkan.
Kadang-kadang tuan-puan saya pun pelik lah kan. Asatizah kat TikTok ni tuan-puan. Dia macam ni tuan-puan Saya pun pening lah nak membetulkan. Kesian tuan-puan, orang-orang yang baru nak belajar mengaji ni kadang-kadang ada mengadu kat saya. Ustaz, Acik tengok kat TikTok tau. Acik tengok kat TikTok, kata batal, kata ni. Tapi bagus juga belajar lagi dengan Ustaz ni. Terbaik Ustaz, Alhamdulillah. Saya nak bagi tahu, tuan-puan, kita baca Al-Fatihah memang rukun. Kalau salah tuan-puan batal solat. Tapi kalau kita dalam proses pembelajaran, dimaafkan. Kau janganlah garang sangat. Baca Al-Fatihah, kesilapan Al-Fatihah, salah ini maka batal solat tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan punya solat batal. Acik tu, dia baru nak belajar mengaji. Kau faham tak? Dia baru nak kenal huruf. Janganlah garang guna. Dimaafkan tuan-puan. Sebab dia dalam proses pembelajaran. Lain bab kalau dia ni memang sengaja silap. Saya dah tak masuk dah kelanya asyik kata batal solat. Habis tu kerja kau asyik nak membatalkan solat orang je. Habis tu patutnya solat kau, patutnya kau ajar tu nak bagi dia semangat. Faham? Saya tak kata kalau Al-Fatihah salah tak batal solat. Batal. Al-Fatihah salah memang batal solat. Kalau salah tu salah yang besar. Tapi kalau orang tu dalam proses pembelajaran, maka dia dimaafkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia sebut mim. Patutnya nun. Salah besar. Acik, solat acik batal. Acik baca macam ni 5 tahun. 5 tahun acik qada solat acik. Kau apa garang mana? Faham? Acik, sebutan acik tu alamin. Bukan mulut mim. Bukan mim. Alah Ustaz, selama 5 tahun acik buat solat Ustaz. Macam tu acik baca. Tak apa acik, itu dimaafkan. Don't worry. It's okay. Faham? Ustaz nak tanya, Ustaz yang pagi-pagi tu dah tak ada ke? Ada Ustaz tengah Jumaat, Ustaz Syafiq. Waktu subuh. Dia saya nak belajar dengan dia, terus saya tak jadi nak belajar. Takut saya dengan teguran mereka. Lala suruh masuk kelas berbayar. Faham sudahlah. Saya tahu tu siapa. Kita payahlah tuan-puan. Kita mengajar dengan orang tua. Saya ni tuan-puan, saya bukan cakap apa. Saya dah mengajar dengan orang tua daripada tahun 2016. Habis SPM tuan-puan, saya bekerja dengan banyak company Twitter. Mengajar rumah ke rumah tuan-puan. Dan mostly student-student saya dulu, yang saya mengajar, klien-klien saya dulu adalah semuanya orang-orang pencet. Mostly. Kebanyakan yang tuan-puan. Saya faham dah tuan-puan. Orang tua ni punya, warga emas ni punya kerisauan. Dia nak belajar tuan-puan. Tapi dia jadi macam down lah bila orang buat macam tu kan. Tuan-puan, janganlah. Itu kemampuan dia. Kita cuba. Faham? Acik, dah. Bukan zat. Acik baca zat, acik dah batal solat acik. 30 tahun acik solat, 30 tahun batal. Acik kena qada balik. Tak payah. Acik tak payah qada. Saya jawab tak payah qada. Sebab apa? Tuan-puan, dia baru nak tahu. Faham? Kalau dah tahu, buat balik. Tu je masalah. Tapi dia baru nak belajar. It's okay. Okay, it's okay. Lagi satu, bila belajar nak qada solat, cara tak betul sikit, semua kata haram lah, tak sah lah. Tuan-puan, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Basyiru wa la tunafiru. Yasiru wa la tu'asiru. Basyiru wa la tunafiru. Mudahkan, jangan kau susahkan, kata Nabi. Basyiru wa la tunafiru. Sabar kan, bukan kau nak sompet kan? Bukanlah kata kita ni semua benda boleh. Tak. Ya juga tak boleh. Tapi biarlah berhikmah. Tengok keadaan lah kita punya siapa orang depan kita tu. Dan kau mengajar budak, semua budak tahfiz. Kalau mengajar budak tahfiz yuk. Alhamdulillahi ra tu tafkhim. Ra tu tarqiq, ra tu tafkhim teman. Ra buat semua. Ayo budak tahfiz. Kau mengajar bukan budak tahfiz. Nama dia Makcik Hafizah. Faham? Hafiz juga tapi Hafizah nama makcik tu. Ni dia ajar yang bukan mengenai Allah. Bukan kata tak boleh, tapi jangan garang sangat. Betul lah Ustaz, saya kena macam tu lah. Rasa malu, rasa down, rasa rendah diri sangat. Kan? Dia bukan tahfiz, dia Hafiz. Tahulah Hafiz, tapi Hafizah nama dia. Nur Hafizah makcik tu nama dia. Contohlah dari mana nama saya sebut dia ni. Faham tak? Cuba. Tapi janganlah garang sangat. Boleh? Baik, apa beza huruf sin? Sa, si, su, sa, si, su. Macam tu. Huruf sad, jangan muncul. Letak lidah kat bawah teman. Relax je. Sa, si, su, sa, si, su. Okay?
Kadang-kadang tuan-puan saya faham nak ajak masuk live semua kan, Asatizah tu kan. Tapi saya faham, kau nak jual produk ke apa ke, tapi janganlah garang. Jangan buat orang takut. Itu nama dia CTA, call to action. Kau nak hard selling, saya tahu. Saya pun hard selling juga. Tuan-tuan dan puan wajib beli buku saya ni. Saya kat macam tu kan. Tapi janganlah garang guna. Saya boleh cakap tak, tuan-tuan wajib beli buku saya ni. Tuan-tuan tak beli buku saya ni, maka tuan-tuan dan puan tak tahu 40 amalan dalam kehidupan harian kita. Tuan-tuan tak tahu, maka tuan-tuan dan puan akan rugi. Come on lah. Tuan-puan wajib beli buku ni tau. Kenapa tuan-puan wajib beli buku ni? Sebab tuan-puan boleh belajar dengan saya. Rugi tuan-puan, tuan-puan melopor tak baca buku. Saya selalu cakap macam tu je tuan-puan. Saya tak ada kata tuan-puan wajib beli buku saya ni, kerana buku saya ni adalah satu-satu buku yang penuh dengan amal panduan. Tuan-puan wajib tak beli, maka tuan-puan akan rugi, tak dapat pahala beramal. Saya tak ada cakap macam tu tau. Faham? Garang masih okey, tapi cakap haram solat tak sah tu kita takut. Janganlah tuan-puan. Tagline melopong. Kan? Boleh lah kita nak hasil, tapi jangan macam tu warna. Okay, kena teman Ni huruf apa teman? Ni huruf sin atau huruf sad? Sa, si, su, sa, si, su. Boleh clear? Bagi teman seterusnya. Betul sangat. Kita pun tak nak buat salah. Pelan-pelan belajar kan? Yolah. Sabarlah, cik-cik ni kena lah sabar sikit. Kau ngajar garang pun nak. Kan? Garang-garang mengajar budak sekolah. Kalau saya ajar budak sekolah je lah tuan-puan, dah ajar 3. Okey? Dia mengajar, tengoklah tuan-puan. Tengok siapa kita mengajar. Semua haram, semua tak sah. Jadi takut ustaz. Kan lama-lama takut. Lama-lama takut tak buat amalan orang. Tak pasal. Okey. Bagi tuan-puan, saya taruhnya huruf apa ni? Ni huruf ta. Macam mana sebut huruf ta? Tuan-puan, ta tak payah letak gigi kat tepi. Kau jangan ta. Tak payah. Ta tuan-puan dekat depan je. Letak lidah kat sini. Ta. Dia bukan ta. Tak payah. Okey. Ta tuan-puan dia direct ke depan, cuma dia tebalkan. Ta. Ta. Boleh? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal duduk boleh? Bukan let tu saya buat. Okey, ni huruf ta. Huruf ta macam mana saya nak kenal lah ni, ada tegak tiang ni. Boleh? Okey, baik tuan-puan. Huruf sebelah dia adalah huruf dha. Macam mana sebut huruf dha? Tuan-puan letak lidah dekat belakang gigi atas. Macam tu. Nampak gigi saya tak? Aduh, gigi tak cantik. Alah taklah Tuan-puan letak lidah kat gigi. Lidah kat gigi atas ni belakang. Sebut. Dha. Sebut. Dha. Bukan dha tau. Bukan dha. Tu jadi zal pula kan. Dha. Tak, dia dha. Lidah kat atas. Dha. Gigi atas belakang dia. Bukan depan. Jangan. Dha. Macam mana kau nak sebut? Mana gigi besar? Ada gigi besar. Gigi besar ni dia punya lidah dia pendek. Gigi besar ni tuan-puan, lidah dia pendek. Tak cukup nak tolak sampai depan. Tuan-puan tak nampak juga. Tengoklah gigi saya. Dha. Letak atas. Dha. Letak atas. Dha. Boleh? Clear? Ta. Dha. Ustaz, bila Acik belajar, Acik okey tau. Bila Acik baca seorang-seorang, dia jadi tak boleh. Tuan-puan dia baca perlahan-perlahan. Boleh? Ta. Dha. Macam tu. Boleh? Boleh kau ida ni. Acik Farah boleh, Cik Farah? Acik Dani boleh? Waalaikumsalam Ustaz semua. Boleh kau? Boleh Cik Rozi? Cik Farah yang boleh? Cik Saria boleh? Boleh Ustaz? Boleh Ustaz? Okey, baik. Tempat saya nak bagi tahu, ada orang keliru ta dengan sad. Okey, saya tunjuk teman. Orang keliru takkan ta dengan sad pun keliru. Jangan cakap macam tu. Saya tak suka tuan-puan cakap macam tu. Sebab masing-masing tuan-puan kemampuan dia tak semestinya boleh. Okey.
Apa yang orang keliru tuan-tuan? Tuan-tuan, kelirunya bila sambung. Tuan-tuan tengok huruf sad. Tuan-tuan tengok, huruf sad. Tuan-tuan, Ustaz ada berapa huruf yang keluar lidah sikit tu? Huruf zal dengan huruf tha, dua. Tuan-tuan nampak tak huruf sad? Sad ni tuan-tuan, kalau saya tutup yang ini. Okey, sekarang saya tutup sad yang ini. Tuan-tuan nampak tak saya tutup? Tuan-tuan nampak tak saya tutup? Nampak tak saya tutup ni? Nampak? Tuan-tuan, ini huruf apa? Sad. Tuan-tuan, ada yang keliru PM saya. Ustaz, macam mana Ustaz? Saya keliru Ustaz. Tuan-tuan, kalau tertambah dekat sini tuan-tuan, dia tambah ada tiang. Dia ada tinggi tiang macam ni. Sekejap saya tunjuk. Tiang dia tinggi macam ni tuan-tuan. Tiang dia ada tiang kat atas ni tuan-tuan. Ada tiang kat atas ni. Ada tiang macam ni tuan-tuan. Maka kalau ada tiang macam ni, secara automatik dia akan jadi, kalau automatik macam ni tuan-tuan, dia jadi huruf apa? Ta. Ramai orang keliru tuan-tuan. Dia ingat huruf macam ni, oh ni huruf sad. Lepas tu ada tiang tuan-tuan, dia jadi betul lah cik, kadang tertukar. Nampak? Pengakuan ikhlas dan jujur. Tuan-tuan, ini huruf sad, ini huruf sad. Ini huruf sad, nampak? Nampak? Bila dia bergabung jadi macam ni sad. Tapi kalau dia ada tiang atas ni tuan-tuan, dia ada tiang ni, dia tegak tiang tu tuan-tuan. Dekat sini dia ada tiang ni, maka secara automatik tuan-tuan dia akan jadi huruf apa? Dia akan jadi huruf ta. Nampak? Clear tak? Boleh ke hidup? Boleh? Boleh teman? Ustaz, saya tengah pilih, boleh ke saya ikut Ustaz sebut sama huruf ni? Berdosa tak? Boleh, tak ada masalah. Ni bukan mushaf. Okey, ini adalah huruf. Clear tuan-tuan, sambungan huruf tu. Nanti kita belajar tuan-tuan. Sabar dulu, kita habis sampai ya dulu. Lepas dah habis ya, bila baca Quran semua tukar. Tak apa, pelan-pelan Cik Malam. Kita kena habiskan dulu tuan-tuan. Lepas ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Dah habis ya tuan-tuan, baru kita boleh masuk seterusnya penyambungan huruf. Faham? Kan saya lompat menyambung huruf, tuan-tuan tak kena huruf, parah juga. Dah kenal sampai huruf ya, next tuan-tuan baru kita masuk macam mana nak sambung huruf. Alif boleh sambung, tak boleh sambung. Ba boleh sambung, tak boleh sambung. Ta boleh sambung, tak boleh sambung. Sa boleh sambung, tak boleh sambung. Nanti kita belajar sama-sama. Okey? Boleh. Step by step tuan. Belajar ni kena perlahan-lahan. Laju-laju ke kan tergolek. Sebab saya ajar adalah mak-mak semua kan. Kalau saya ajar budak-budak lain tuan. Boleh teman Kita pergi sad dengan ta. Jangan keliru tuan. Okey? Dia punya tiang ni. Jangan keliru. Buat tiang dia. Saya tunjuk tuan. Nampak tak tiang dia? Okey. Nampak tiang dia teman. Jangan keliru dengan tiang dia tau. Dia boleh jadi macam ni. Ni nampak. Dia duduk macam ni. Teng-teng. Nampak tak macam sama kan? Macam sama tuan-tuan. Lepas tu tutup balik. Clear faham tak? Alhamdulillah. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Nampak tak macam betul kan? Perut dia macam betul tu. Tapi dia punya tiang tu. Okay? Jangan tertukar lagi tau. Okay. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Belajar pelan-pelan tuan-tuan. Jangan laju-laju. Tak ada masalah. Kita recall tuan-tuan. Ulang satu-satu. Okay? Okay, clear? Baik, Alhamdulillah tuan-tuan. Okey, esok tuan-tuan adalah hari Rabu. Rabu dan Khamis kita akan belajar, iaitu Rabu Khamis kita belajar tajwid. Tilawah. Kan esok hari Rabu dan Khamis tuan-tuan kita akan belajar tilawah. Tilawah tuan-tuan, kita baca Quran, kita tengok tuan-tuan macam mana cara sebutannya dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, siapa yang belum follow saya lagi, pertama kali jumpa saya tuan-tuan dan puan-puan, saya Ustaz Aidil. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh follow saya, kita bersahabat sama-sama, tekan butang tambah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk segala notification live saya tuan-tuan boleh perasan. Siapa tuan-tuan dan puan-puan rasa segan, malu ataupun kenal orang yang segan dan malu untuk mengaji Al-Quran, tuan-puan panggil dia, ajak dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sharekan live kita, kongsikan live kita tuan-puan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, setiap perkongsian kita menyebarkan manfaat kepada orang di sekeliling kita. Okey, siapa rasa seronok tuan-tuan dan puan-puan dah follow kita, boleh belajar sehari Isnin hingga Jumaat. Kelas bersama dengan saya tuan-tuan Isnin hingga Jumaat bermula jam 9.30 pagi. Okey, pukul berapa ada setiap hari ke? Ya Kak Rosna, Cik Rosna, Isnin hingga Jumaat jam 11 suku. Isnin hingga Jumaat jam 9.30 pagi, masuk ramai-ramai tuan-tuan.
Okey, kita akan belajar tadabbur dulu. Hari Jumaat fiqh dan hadis bergile-gile. Isnin dan Jumaat sambung, lepas tu 11 suku sampai pukul 12 Iqra, tilawah dan tajwid. Isnin Selasa Iqra, Rabu Khamis tilawah, Jumaat tajwid. Boleh masuk semua tuan hari-hari. Lepas tu tuan kita rehat semua, lepas tu petang kita masuk untuk slot bedah kitab kita. Boleh? Okey, clear. Untuk petang ni tuan-tuan dan puan, saya minta ampun dan minta maaf, kita masih lagi tak dapat jalankan slot bedah kitab sebab petang ni pukul 2 lebih tuan-puan saya kena bawa anak saya untuk cucuk. Okey. Oh, start pukul 9, bukan pukul 9, 9.30. 9.30 kat Rosita, tapi pukul 9.30 tu bukan Iqra tau. Kita belajar tadabbur dulu. Untuk hari ni tuan-tuan saya minta ampun dan maaf, pukul 3 saya tak dapat jalankan kelas bedah kitab hari ni. Saya minta ampun tuan-tuan. Minta maaf. Pukul 3 saya tak dapat jalankan kelas bedah kitab untuk hari ini sebab saya kena bawa anak saya pukul 2 lebih ke klinik kesihatan untuk cucuk 3 bulan. Anak saya dah 3 bulan tuan, yang baby tu nombor 2 tu. Jadi kena bawa ke klinik kesihatan untuk cucuk tuan. Apa nama cucuk tu? Saya lupa lah nama tu. Okay? Jadi saya takut tak sempat. Sebab kat klinik kesihatan ni tuan-tuan tak boleh jangkau. Kata je pukul 2 tuan-tuan, kau debak, tunggu giliran apa semua lah bagai. Tahu-tahu dah pukul 3 baru masuk bilik. Tak sempat saya nak live dengan tuan-tuan. Saya minta maaf Baby kedua lelaki ke tak? Yang pertama perempuan, kedua perempuan. Kelas ni berbayar ke? Kelas ni percuma sahaja. Kak Rosana 64. Tak ada Ustaz 3 bulan dah baby. Alhamdulillah. Terima kasih tahu doakan. Cucu cik 2 bulan dah cucuk Ustaz. 2 bulan dah dicucuk kat, saya pun tak tahu cucuk apa. 3 bulan cucuk lagi. Apa tak nama saya? Rumah saya cakap, saya pun lupa. Itulah bapak-bapak kan. Lupa tuan-tuan. Apa nama cucuk tu? Hex. Takkan hexagon kot. Entahlah, saya pun lupa lah apa nama dia. Hex. Apa benda lah saya pun lupa. Daripada aku cakap entah betul-betul tak apa-apa kan, baik tak elakap. Okey. Saya tak tahulah tapi cucuk lah. Daripada klinik kesihatan. Kan hexagon pula aku cakap kan. Tak pasal-pasal. Baik marah je. Okey. Okey, terima kasih tuan-tuan. Teguk betul lah bapak ni kan. Tapi saya tahu nama Hex lah. Hex apa saya pun tak ingat. Lupa lah tuan-tuan. 3 bulan dah kan. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah saya minta maaf tak. Pukul 3 tak dapat nak buat tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan. Fatin, mana Fatin? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan ada suatu benda. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya dah ada live host saya yang mana merangkap saya punya tim juga tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tim saya tuan-tuan dan puan-puan dia akan membantu saya. Boleh tak? Tuan-tuan saya nak memperkenalkan untuk tuan-tuan dan puan-puan ni. Tuan-puan jangan keluar. Jangan keluar pula tau. Saya ada live host baru tuan-tuan dan puan-puan. Saya memperkenalkan live host baru saya. Tutup ikon. Tutup kipas tak boleh. Tuan-puan saya memperkenalkan live host baru saya. Merangkap tim saya juga tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu Fatin namanya. Okey, tuan-tuan, live host saya ni dia membantu saya untuk pukul 12 sampai pukul 1 dia akan live tuan-tuan. Dia akan ceritalah berkenaan dengan kita punya seminar kita dan sebagainya. Okey, tuan-tuan bagi laluan. Tuan-tuan jangan keluar dulu tau. Tuan-tuan ni kan tahu-tahu di 400 jadi 40 kan, jangan. Okey, 415 tim 415. Tuan-tuan tak apalah, dengarlah Fatin sambil masak-masak, sambil minum-minum, tak ada masalah dah. Boleh tuan-tuan mana nak tengok Fatin? Tak sabar-sabar kan? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah doakan kami. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita. Jom kita baca doa sikit tuan-tuan. Sabar dulu, baca doa dulu buat tengok Fatin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tuan-tuan, insya-Allah saya serahkan tuan-tuan live saya ini kepada Fatin. Tuan-tuan support Fatin. Tengok dulu tuan-tuan berkenalan dengan Fatin ni tuan-tuan. Okey. Insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya tuan-tuan, sabar sekejap. Fatin nak masuk tuan-tuan. Okey, tuan-tuan berkenalan dengan Fatin Tuan-tuan boleh tanya lah, nama siapa? Umurnya berapa? Tuan-tuan jangan keluar dulu. Sambil masak-masak tu berkenalan dengan Fatin. Okey? Sabar sekejap tuan-tuan Fatin muncul, tuan-tuan. Fatin muncul. Ni bukan Fatin. Okey? Ni Ustaz Aidil. Okey tuan-tuan. Dah kahwin ke? La ilaha illallah, soalan tuan-tuan ni. Serap tu. Tuan-tuan tanya bukan tau. Takut hari ni kan hari first dia live and last dia live ni kan. Fatin silakan. Saya cakap je.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi nama saya Nurul Fatin. Jadi saya akan terangkan sedikitlah berkenaan kita punya SQA Academy. Okey, kita punya kelas, apa kelebihan kelas kita. Waalaikumsalam. Terima kasih yang komen. Okey, dan kita ada juga seminar online. Okey, terima kasih yang mana komen-komentar. Masya Allah. Nama saya first time kan. Okey, jadi tuan-puan boleh komen nak tahu berkenaan dengan seminar kita ataupun dengan kita punya kelas. Okey, jadi untuk join team SQA, jadi pelajar kan? Okey, nak jadi pelajar, okey, kita ada macam-macam kelebihan yang kita bagi kepada pelajar-pelajar SQA. Okey, yang pertama sekali, untuk kelas SQA, kita ada kelas setiap hari, seminggu 5 kali tau, dengan harga 150 sahaja sebulan. Okey, murah dan sangat berbaloi. Sebab apa? Bila tuan-puan jadi kita punya pelajar, kita akan bagi 3 buku percuma, iaitu buku tadabbur. Okey, buku tadabbur surah pilihan. Okey, buku tadabbur surah pilihan, contoh macam surah Waqiah, surah Ar-Rahman. Okey, lepas tu kita ada tadabbur surah 30 juzuk. Okey, 30 juzuk. Jadi, tuan-puan, okey, dengan harga 150, kita bagi 3 buku percuma. Okey, lepas tu akan ada kelas. Okey. Jangan macam tu. Saya pun nervous juga first time. Okey, terima kasihlah yang mana komen tu. Okey, bagi saya semangat. Okey, jadi untuk kelas seminggu 5 kali lah. Okey, lepas tu sebenarnya jadi pelajar-pelajar SQA ni, kenalkan diri dulu. Nak kenalkan macam mana tu? Nama saya Fatin. Okey, nama saya Fatin. Tu cukup yang boleh saya cakap. Okey, jadi untuk pelajar-pelajar saya daripada mana? Saya dekat sini-sini je, dekat Seremban. Okey, daripada pelajar-pelajar tanya umur pula. Cuba teka umur saya berapa. Okey, jadi untuk pelajar SQA, okey, akan dapat masuk dalam grup lah. Okey, kita akan bagi grup khas. Grup Wasabi dia ada 4 grup. 3 grup kita akan bagi info harian tentang kelas. Okey, ada macam-macam info dalam tu, dan kita lagi satu tambahan grup untuk sembang. Okey, untuk sembang-sembang sahabat. Okey, jadi mana yang berminat, yang mana berminat nak join kelas kita, boleh komen. Boleh komen kat bawah. Nanti kita tim kita akan bantulah. Okey, yang bestnya, okey, selain daripada kelas-kelas tu, kalau dah jadi kita punya 20 anak. Okey, lagi sikit lah, betul. Okey, 26 nak tengok. Saya pun dah lupa dah tadi. Okey, kalau mana yang dah join jadi pelajar, makin turun pelajar-pelajar SQA, okey, apa-apa kita punya seminar ataupun ada produk kekeluaran daripada SQA akan dapat potongan harga. Potongan harga berapa banyak? 20%. Contoh, kita ada seminar yang akan datang, yang terdekat ni. Okey, mungkin Ustaz dia ada cerita sikit berkenaan kita punya seminar Fiqh Taharah. Okey, seminar ni harga sedia RM70 sahaja. Okey, tapi kalau join kita punya jadi student SQA, harga dapat RM50 sahaja. Okey, tuan-puan tahu tak? Okey, dah dapat kelas tadi kan? Dah masuk kelas seminggu 5 kali bernafas. Seminggu 5 kali. Lepas tu dapat tadi 3 buku percuma. 3 buku percuma. Lepas tu dapat potongan harga untuk seminar kita. Untuk seminar kita. Alright. Jadi ada yang nak tahu untuk seminar? Okey, terima kasih. Boleh. Okey, kalau untuk seminar ni, okey, tuan-puan, seminar kita ni secara online. Secara online, tapi kita akan bagi nota PDF. Okey, kita ada bagi video rakaman kelas lah. Okey, bawah 25. Okey, teruslah meneka. Okey, terima kasih Puan Aziza, terima kasih. Okey, jadi apa detail untuk kita punya seminar ni? Okey, saya cerita sekejap lah pasal kita punya seminar, lepas tu kita masuk balik untuk jadi student SQA. Okey, untuk seminar kita, seminar Fiqh Taharah ni, okey, kita akan terangkanlah lebih jelas tentang najis dan air, okey, secara teori dan secara praktikal oleh Ustaz Aidil lah. Lepas tu kita ada sesi soal jawab lah. Kalau ada tuan-puan ada soalan yang nak tanya, okey, berkaitan dengan topik-topik yang kita bincangkan sepanjang seminar ni, okey, itulah tuan-puan kena join sekali. Okey, boleh Encik, terima kasih mana yang dah join kita punya live. Okey.
Alright, jadi untuk kita punya seminar ni, seminar kita secara online sahaja dengan harga asal 70. Tapi kalau tuan-puan join jadi kita punya student, okay, kita akan bagi potongan harga 20%, harga jadi 50 sahaja. Okay, harga 50 sahaja. Jadi kalau ada siapa yang nak berminat untuk join seminar ataupun nak jadi kita punya pelajar SQA, boleh komen. Okay, boleh komen. Okay, dia nak tahu, nak tanya lebih ke? Ramai yang nak tanya saya, bukan tanya pasal seminar atau kelas. Okay. boleh komen. Okay, jadi untuk kita punya SQA, okay, terima kasih Cik yang mana join. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi lah insyaAllah petang ni. Siapa yang nak join saya punya live pun ada lagi insyaAllah. Okay, jadi untuk kita punya SQA kelas, okay, siapa yang join kita punya kelas tadi? Alright, jadi buku tadi 3 buku pertama. Okay, 3 buku pertama pula. Kita bagi 3 buku percuma. Okay, Tadabbur surah pilihan. Okay, Tadabbur 30 juzuk. Dan kita ada ringkasan lah. Ringkasan. Okay, jadi buku-buku ni tuan-puan akan okay, membantu dalam sesi kelas-kelas yang diadakan sepanjang bulan lah. Dalam seminggu akan ada 5 kali kelas. Okay, tuan-puan tahu tak? Sekarang ni kita ada banyak macam-macam kan. Kalau kita tengok ada macam-macam kelas, okay, dekat luar sana. Tapi kalau dengan harga 150 dan kelas setiap hari ni kita susah sikit nak jumpa. Betul tak? Sebab bagi saya harga dan manfaat yang dapat sebagai pelajar SQA ni memang sangat berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Okey, waalaikumsalam. Okey, yang mana baru join tu? Okey, yang mana baru join? Okey, tuan-puan yang baru join nak tahu detail berkenaan apa? Boleh sahaja komen lah. Boleh sahaja komen. Okey, jadi kalau sahabat-sahabat semua join kita punya jadi pelajar, kita akan masukkan dalam grup-grup lah yang mana Sabi ataupun Telegram. Kita akan bagi rakaman kelas. Contoh tuan-puan dah bayar kan, dah bayar 150 tapi ada urusan, waktu-waktu kelas tu ada urusan, jangan risau sebab kita akan bagi nota dan juga rakaman ni secara live tau. Rakaman pembelajaran, sesi pembelajaran daripada Ustaz Aidil ni, okay, dia secara live. Kita bukan dah rekod awal-awal lepas tu bagi dekat tuan-puan, tak. Okay, kelas Ustaz Syafiq, alamak, kelas Ustaz Syafiq tak salah saya sesi petang kot. Saya tanya balik dengan tim, alamak, saya minta maaf lah. Okay, jadi kalau untuk sesi Ustaz Aidil, dia bahagian pagi lah. Bahagian pagi kita akan buat kelas macam, okay, secara percuma kan. Macam tadi, kalau mana yang tuan-puan join daripada pukul 11.30, okay, biasanya Ustaz Aidil akan terangkan berkenaan dengan tajwid, betul tak? Okay, dan kalau join kita punya kelas, okay, dia akan waktu pagi. Dalam pukul 9.30 macam tu sampai 10.30. Okay, kita akan belajar tadabbur daripada surah-surah lah. Yang mana surah-surah ni kan biasanya bila kita nak belajar lebih detail, kita boleh gunakan dalam amalan-amalan kehidupan kita harian. Okay, alright, jadi untuk kita punya seminar, okay, tadi kita sambung balik untuk seminar fiqh dan taharah. Okay, kalau ada tuan-puan yang berminat nak join, yang mana belum join untuk kita punya seminar fiqh dan taharah, nampak tak? Okay, seminar fiqh dan taharah oleh Ustaz Aidil, okay, kita akan jalankan secara online. Tapi tuan-puan jangan risau, kita akan bagi sekali nota PDF dan juga rakaman video kelas. Alright. Okay, terima kasih yang mana join. Okay, jadi kita punya seminar ni, okay, pada tarikh 26 hari bulan. Okay, 26 hari bulan daripada pukul 8.30 sampai 12.30 hari lah. Okay, yang mana kita akan buat secara live private ataupun boleh join dekat dalam kita punya Zoom meeting. Okay, yang mana berminat, okay, siapa yang berminat untuk join seminar ni ber-26 hari bulan 9, okay, 26 September, okay, boleh komen. Boleh komen ataupun boleh hubungi nombor lah. Kita sebenarnya kalau tuan-puan komen pun nanti tim kita akan bantu. Kalau ada yang nak tahu detail. Okay, jangan risau. Untuk seminar ni boleh je bagi nama dulu untuk pendaftaran. Tapi kalau tuan-puan rasa macam nak tunggu hujung bulan baru nak buat pembayaran pun tak ada masalah. Terima kasih yang telah komen kan. Okay, jadi untuk seminar ni, jadi kalau tuan-puan rasa nak daftar dulu nama, tapi pembayaran buat masih lagi buka lah sampai dalam minggu last sebelum tarikh seminar. Okay,
Contoh tarikh ni pada 26 hari bulan. Jadi masih ada masa lah kalau tuan-puan nak bayar dalam 20 hari bulan, 21 ke 22, boleh, tak ada masalah. Okey, dia bukan terus booking terus bayar. Kalau tuan-puan nak bayar lambat sikit pun kita masih bagi peluang. Okey, jadi siapa yang berminat untuk join kita punya seminar secara online Fiqh Taharah ni, bolehlah komen, boleh komen. Ni seminar Fiqh Taharah. Okey. Farah, okey, Cik Farah boleh tengok. Okey, seminar Fiqh Taharah ni kita akan bincangkan berkenaan dengan berkenaan najis dan air, bab air, dan juga kita ada teori dan secara praktikal. Dan selain dah join seminar ni, kita akan bagi nota. Nota PDF dan juga video rakaman kelas. Harga dia kalau tuan-puan nak jadi peserta, jadi peserta yang 100 pertama kita akan bagi free gift. Kena cepat tau. Sebab apa? Sebab slot 100 ni cepat sangat habis. 100 yang terawal kita akan bagi free gift lah untuk tuan-puan. Terima kasih lah. Kenapa kita nak bagi free gift? Sebagai tanda penghargaan, kepercayaan tuan-puan yang dah join kita punya seminar. Kalau yang mana daripada kita punya student, student SQA akan dapat potongan harga 20%. Kalau tak, harga asal dia 70 lah untuk seminar ni. Jadi tuan-puan yang mana nak bertanya ataupun ada soalan berkaitan dengan seminar ni, boleh komen. Ataupun tuan-puan nak tahu detail berkenaan dengan kelas-kelas kita. Jadi kelas SQA setiap hari seminggu 5 kali. Daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat, yang mana kelas-kelas kita ada kelas tadabbur surah-surah lah. Macam sekarang ni kita dalam, tak salah saya masih dalam surah An-Nisa kan. Kalau ada pelajar-pelajar SQA dalam ni boleh komen. Sama-sama. Saya bukan cikgu lah. Macam cikgu ke? Jadi kalau jadi pelajar-pelajar SQA, banyak kelebihan tau tuan-puan. Contoh kalau tuan-puan tak dapat nak join kelas, contoh ada urusan pagi ke kan, ada urusan yang tak dapat nak join, jangan risau sebab kita akan bagi nota, dan juga rakaman kelas setiap hari. Jadi tuan-puan boleh tengok, boleh baca semula ataupun nak tengok semula video mana-mana yang terlepas lah, topik-topik yang terlepas. Dan kalau ada orang-orang Singapura daripada sini, kalau ada orang Singapura dari sini boleh komen lah. Kita punya pelajar Singapura dah hampir 50 orang. Jadi jangan risau mana-mana daripada Singapura kalau nak join jadi kita punya pelajar, boleh sahaja komen. Masya Allah. Ramai pelajar kita daripada Singapura, lebih kurang 50 orang, dan hampir seluruh Malaysia lah, termasuk dari Sabah Sarawak pun kita ada pelajar-pelajar SQA. Masya Allah. Siapa yang berminat, boleh komen. Nanti tim kita akan bantu lah. Tim kita akan bantu siapa yang nak join untuk kita punya kelas tadabbur surah-surah. Right, jadi kalau macam seminar. Seminar kita, kalau tuan-puan dah join jadi pelajar, kita akan bagi diskaun 20%. 20% untuk seminar. Dan kalau tuan-puan nak tahu, kita akan keluarkan produk terbaru. Dalam masa terdekat lah, insyaAllah dalam masa terdekat kita akan keluarkan kad Iqra. Kad Iqra ni, jadi kalau mana yang dah jadi student tu, kad Iqra tu akan dapat potongan harga 20% lah. 20%. Murah sangat tau. Yang mana kad Iqra ni ada macam-macam. Dan sangat mudah. Kita belajar sekarang secara online, lebih mudah, betul tak? Lebih mudah, lebih senang nak akses. Yang mana kad Iqra ni, dalam dia tuan-puan ada belajar Iqra, ada belajar Iqra, ada belajar tajwid, dan ada 8 rakaman surah pilihan dan 8 zikir surah pilihan. Yang mana surah-surah dan juga zikir ni tuan-puan boleh je kelas Iqra dan ngaji, ada tak? Kelas kalau macam Iqra ustaz memang akan buat live lah dekat TikTok ni kan. Setiap pagi ada slot dia. Tapi kalau macam kelas mengaji, kita apa? Waalaikumsalam. Terima kasih yang join. Kalau kelas mengaji ni untuk dewasa ke macam mana? Boleh komen. Tiba sunyi pula InsyaAllah nanti ada tim kita akan bantu untuk mengaji.
Ada, setakat ni ada. Kalau macam untuk sekarang kita ada buka kelas. Okey, untuk dewasa nanti saya cuba minta tim untuk hubungi puan, boleh? Ataupun puan boleh DM kita. Okey. Jadi untuk kelas sebab setakat ni ada je. Tapi kalau macam untuk join yang saya promosikan ni, dia lebih kepada tadabbur surah lah. Tapi ada saya rasa. Okey. Okey, jadi sambung balik tadi berkenaan kita punya Kak Iqra. Ya, Kak Iqra tadi. Okey, dekat situ memang ada belajar Iqra, belajar tajwid. Siapa yang nak belajar untuk basic? Untuk basic Iqra tajwid dan termasuk sekali ada 8 rakaman surah pilihan dan juga 8 zikir surah pilihan. Okey, saya nak bagi tahu sikit berkenaan dengan rakaman surah dan zikir tadi tu. Okey, sebab Kak Iqra ni dia kita akses melalui QR code. Melalui QR code. Jadi tuan-puan dah masuk QR code tu, dekat handphone akan boleh terus pasang. Boleh pasang zikir, boleh pasang surah, yang mana boleh connect juga dengan telefon. Dengan kereta, Bluetooth kereta kan, boleh pasang setiap pagi nak pergi kerja ke ataupun nak pergi pergi ke mana-mana lah. Boleh pasang dekat rumah, boleh gunakan melalui telefon saja. Mudah sebab kita scan guna telefon dan boleh terus akses semua benda maklumat-maklumat dalam tu. Okey, jadi saya tak jelaskan lebih detail lah untuk kita punya Kak Iqra tu, sebab Kak Iqra tu kita akan keluarkan insya-Allah dalam masa terdekat. Okey, tapi yang masa sekarang ni, saya nak promosikan kita punya seminar. Okey, seminar fiqh dan taharah. Seminar ni secara online sahaja. Okey, yang mana akan berlangsung pada 26 September. Oh, nampak tak tuan-tuan? Nampak kan? Okey. Okey, untuk 26 September yang mana waktu dia daripada pukul 8.30 sampai 12.30 hari. Okey, kita akan buat secara online lah, dekat Zoom meeting dan juga live secara private lah. Okey, sesiapa yang join kita punya seminar, kita akan bagi nota PDF dan juga kita akan bagi rakaman kelas, video rakaman. Jadi mana dah sudah, okey, kadang-kadang kita dah masuk seminar, mungkin ada poin-poin yang kita lepas ke ataupun nak tengok balik, boleh tengok semula rakaman. Okey, jadi untuk seminar online kita ni, okey, seminar online kita adalah berkenaan dengan tajuk fiqh taharah, okey, bab najis dan juga air lah, yang mana Ustaz Aidil akan terangkan secara teori dan juga praktikal. Okey, secara teori dan secara praktikal. Okey, lebih detail. Kita akan belajar berkenaan dengan pembahagian hukum, pengenalan. Okey, dapat terima kasih Puan Jamia, terima kasih. Okey, dan kita ada juga praktikal. Okey, yang mana kurang jelas ataupun ada was-was berkenaan dengan najis. Okey, nanti boleh join kita punya seminar. Mungkin boleh lebih faham, boleh lebih mendalamilah topik-topik ni. Dan kita akan ada sesi soal jawab lah, yang mana kalau tuan-puan memang ada soalan, ada apa pertanyaan nak tanya berkenaan dengan topik yang akan dipelajari semasa seminar ni, kita akan buka sesi soal jawab untuk tuan-puan. Okey, akan ada rumusan daripada seminar lah. Okey, teori-teori dan secara praktikal pembahagian dan hukum-hukum. Okey, dan juga ada latihan kes dan perbincangan. Okey, jadi untuk siapa yang berminat untuk join kita punya seminar online ni, boleh sahaja komen lah. Nanti tim kita akan bantu. Boleh komen kalau berminat. Ataupun kalau ada tuan-puan, kalau ada yang nak join kita punya kelas, kelas SQA, boleh komen lah. Jadi untuk kelas SQA kita, siapa yang baru join, ada yang baru join. Okey, untuk kelas SQA, kalau tuan-puan join untuk jadi pelajar, yuran dia hanya serendah RM150 sahaja. RM150 yang mana kita akan bagi 3 buku percuma. 3 buku percuma, bukan 1 tau. Kita bagi 3 terus, yang mana buku tu adalah buku tadabbur surah pilihan. Okey, kita akan bagi buku tadabbur 30 juzuk dan juga buku ringkasan. Okey, ringkasan fiqh dan taharah. Okey, yang mana buku-buku ni juga akan membantu perempuan dalam sesi kelas lah. Okey, dan kelas akan diadakan seminggu 5 kali. Daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat lah.
Okey, seminggu 5 kali, yuran 150 akan dapat macam-macam kelebihan. Jadi kita punya pelajar SQA. Okey, yang mana apa-apa produk ataupun contoh seminar ke, okey, sama-sama. Okey, akan dapat potongan harga sebanyak 20%. Okey, contoh tuan-puan dah join kita punya jadi pelajar SQA dan berminat dengan seminar yang kita adakan. Contoh seminar online, jadi kita akan bagi potongan harga 20%. Dan sebarang apa-apa produk daripada SQA juga akan dapat potongan harga 20%. Okey, kalau ada tuan-puan daripada Singapura, okey, kalau ada orang-orang Singapura dalam ni boleh saja komen lah. Boleh komen kat bawah. Okey, sebab apa? Kita punya pelajar daripada Singapura ada lebih kurang 50 orang. Ada 50 orang. Okey, jadi jangan risau. Sebab ada yang tanya daripada Singapura boleh ke join? Jangan risau, tak ada masalah, kita ambil. Dan seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Okay, kalau macam yang sekarang sedia ada pun Sabah dan Sarawak kita ada juga pelajar daripada Sabah Sarawak. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu tuan-puan. Kita punya kelas, okey, untuk SQA kelas memang sangat-sangat berbaloi tau. Okey, memang sangat berbaloi sebab dengan harga 150 tuan-puan akan dapat 3 buku. Okey, lepas tu akan dapat kelas, okey, 1 minggu 5 kali. Kalau 1 bulan, okey, tuan-puan cuba kira 1 bulan, okey, kalau seminggu 5 kali, sebulan akan jadi 20 kali. Yang mana yuran 150 dibahagikan dengan 20, satu kelas hanya RM7 sahaja. Okey, satu kelas harga RM7 sahaja. Berbaloi tak berbaloi? Memang sangat berbaloi. Itu baru dari segi kelas. Kita belum cerita berkenaan dengan potongan harga 20% dan macam-macam lagi kelebihan untuk kita punya pelajar-pelajar SQA. Okey, macam tadi saya katalah berkenaan dengan kita punya seminar. Kalau dah jadi pelajar SQA, okey, join kita punya seminar, kita akan bagi harga 50 sahaja. Yang mana harga asal adalah RM70. Okey. Okey, yang mana ada soalan, terima kasih tuan-puan yang ada dalam ni. Okey, boleh komen lah tuan-puan nak tanya berkenaan dengan seminar ataupun nak jadi kita punya pelajar. Okey, right. So jadi untuk pelajar-pelajar yang untuk yang berminat untuk jadi pelajar. Okey, harga dia adalah RM150 saja yuran. Okey, yang mana tuan-puan akan dapat 3 buku percuma. Okey, dan kita akan masukkan dalam grup lah. Akan dimasukkan dalam grup Wasabi. Okey, kita akan bagi 4 grup. Yang mana 3 grup ni akan berkaitan dengan info dan kelas lah. Okey, dan lagi satu kita ada satu grup sembah santai yang mana tuan-puan boleh berbincang lah. Okey, terima kasih. Kita apa? Terima kasih sebab join. Okey, yang mana boleh sembang-sembang. Okey, ada apa-apa persoalan, pertanyaan ke, boleh kongsi dekat situ, kita akan sama-sama bincangkan. Okey, dan kita akan bagi juga channel. Kita akan bagi masukkan dalam channel yang mana dekat dalam channel tu, okey, penuh dengan rakaman kelas dan juga nota PDF. Okey, kita faham sebab kadang-kadang tuan-puan mungkin ada urusan. Kita nak komit hari-hari kan kelas. Okey, mungkin kadang-kadang ada urusan yang tak disangka-sangka datang. Jadi mungkin tak dapat nak join kelas pada hari tersebut. Jangan risau sebab kita akan sediakan sekali. Kita akan sediakan rakaman kelas. Rakaman kelas dan juga kita akan bagi nota PDF. Okey, boleh rujuk. Yang mana terlepas ataupun mungkin tengok sambil buat kerja ada urusan, boleh tengok semula. Okey, itulah kelebihan jadi kita punya pelajar-pelajar SQA. Okey, jadi kalau tuan-puan ada yang berminat ataupun ada soalan nak tanya ke, boleh je komen. Kalau macam rasa macam ada apa-apa yang tak jelas. Kalau tak jelas, boleh sahaja komen. Okey, jadi untuk kita punya pelajar SQA, pelajar-pelajar SQA, kalau ada apa-apa seminar, contoh seminar sama ada online ke ataupun insyaAllah akan datang ada seminar fizikal, okay, kita akan bagi potongan harga sebanyak 20%. 20% untuk kita punya pelajar. Okay, jadi untuk seminar Fiqh Taharah, okay, tuan-puan yang mana nak join kita punya seminar Fiqh Taharah ni, kita akan adakan secara online lah. Okay, untuk seminar ni pada 26 September. Okay, 26 September 2026 yang mana kita akan adakan pada 8.30 pagi sehingga pukul 12.30 hari. Okay, kalau ada detail yang tak jelas boleh komen. Kalau berminat,
Okey, contoh tuan-puan, okey, untuk pembayaran yuran. Okey, tuan-puan berminat tapi mungkin belum ada kewangan untuk bayar yuran ataupun mungkin kena tunggu lagi seminggu, 2 minggu kan untuk ada duit untuk bayar. Jangan risau. Tuan-puan boleh je bagi nama dulu, okey, komen dulu, daftar nama dan kita akan bagi masa. Akan bagi masa insya-Allah sehingga minggu terakhir ataupun 3 hari sebelum seminar. Kita akan bagi masa untuk tuan-puan buat pembayaran. Jadi jangan risau kalau contohlah tuan-puan berminat. Saya memang berminat nak join seminar online ni kan. Berkenaan dengan fiqh taharah memang ada benda nak tanya ke, memang ada perkara-perkara yang saya kurang jelas, tapi macam kalau pembayaran tu belum ada lagi buat masa ni. Okey, jangan risau, kita bagi je masa untuk tuan-puan selesaikan pembayaran insya-Allah sehingga seminggu sebelum seminar lah. Seminggu sebelum tarikh seminar. InsyaAllah kita akan bantu. Okay, kita akan bantu tuan-puan yang mana berminat. Okay, jadi untuk kita punya seminar fiqh taharah ni, okay, kita akan bincang berkenaan tajuk najis dan juga air lah, yang mana Ustaz Aidil akan jelaskan secara teori dan secara praktikal. Dan jangan risau kalau tuan-puan ada soalan. Okey, ada soalan yang nak tanya, nak tahu lebih detail, kita akan buka sesi soal jawab. Sesi soal jawab sebelum habis seminar. Okey, yang mana kalau siapa yang join, kalau tuan-puan join kita punya seminar, kita akan bagi nota PDF dan juga video rakaman kelas. Mungkinlah contoh ada apa-apa mungkin terlepas pandang ke masa tengah dah join seminar tu, nak tengok balik ke soalan-soalan pertanyaan penerangan oleh Ustaz Aidil, boleh tengok semula rakaman dan kita juga akan bagi nota PDF. Okey, jadi kalau ada tuan-puan yang berminat, tuan-puan yang ada berminat ataupun nak tahu detail, okey, untuk kita punya seminar online boleh saja komen. Komen, nanti tim kita akan bantulah. Tim kita akan bantu tuan-puan. Okey, lagi ada soalan untuk kita punya seminar online. Untuk kita punya seminar online, okey, 26 hari bulan 9. Okey, minggu depan dah. Bulan depan insya-Allah. Okey, bulan depan insya-Allah. Okey, jadi kalau ada tuan-puan dekat dalam ni yang berminat nak join untuk jadi pelajar SQA, okey, untuk pelajar SQA, kenapa saya kena join jadi pelajar? Kenapa kena join jadi pelajar SQA? Biar saya terangkan untuk tuan-puan. Okey, kelebihan yang kita bagi untuk pelajar-pelajar SQA ni macam-macam kita bagi. Okey, yang pertama sekali, okey, untuk semua pelajar SQA kita akan bagi kelas, okey, kelas seminggu 5 kali. Yang mana kelas akan ada daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat, okey, oleh Ustaz Aidil. Yang mana kelas-kelas tu mungkin boleh tengok dekat link Zoom lah. Okey, dan selain kelas-kelas tu, selain kelas-kelas, kita akan bagi nota PDF dan juga rakaman kelas. Yang mana mungkin ada terlepas ke nak tengok balik, kita akan bagi semua. Okey, dan apa yang istimewanya berkenaan kelas kita, okey, daripada rakaman ni kita rakam secara live tau. Okey, kelas-kelas kita bukan dirakam awal oleh Ustaz Aidil. Memang live. Apa yang tuan-puan tengok, setiap hari kita punya kelas adalah secara live. Secara live memang kita buat kelas setiap hari daripada Isnin sehingga hari Jumaat. Yang mana seminggu 5 kali. Okey tuan-puan, dengan yuran harga 150 saja. 150 dan satu bulan kita akan ada insya-Allah dalam 20 kali kelas lah. Jadi bila 20 kali kita bahagikan dengan 150, bermakna satu kelas jatuh harga RM7 saja. RM7 saja untuk satu kelas. Okey, tuan-puan rasa berbaloi ataupun tak berbaloi? Sebab apa? Sekarang ni kita memang ada banyak kelas-kelas ataupun seminar online dekat luar sana, tapi kita nak jumpa yang ada kelas setiap hari dengan harga yang berbaloi, dan kita ada bagi nota, kita ada bagi rakaman, kita ada bagi kelebihan banyak untuk pelajar-pelajar SQA kita. Antaranya macam saya cakap tadi lah, kita akan bagi potongan harga sebanyak 20%. Jadi kalau tuan-puan ada yang berminat, boleh komen, nanti kita punya tim akan bantu. Okay? Right, jadi untuk kita punya kelas, okay, sebagai pelajar-pelajar SQA, okay, kita akan bagi 3 buku percuma. Mana yang terlepas maklumat tadi, okay, saya bagi. Kalau tuan-puan join,
Okey, sama-sama. Terima kasih Joy. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey, untuk kita akan bagi 3 buku percuma lah. Yang mana kita akan bagi buku tadabbur, surah pilihan. Lepas tu kita akan bagi buku tadabbur 30 juzuk. Okey. Dan kita akan bagi buku ringkasan fiqh. Alright, jadi kalau tuan-puan ada soalan boleh sahaja komen lah. Komen dekat bawah, nanti saya akan jawab. Untuk tuan-puan yang baru masuk. Okey, sekarang ni saya tengah jelaskan berkenaan siapa yang berminat untuk join kita punya kelas SQA. Siapa yang nak join untuk jadi pelajar SQA, okey, yang mana kita akan adakan kelas 1 minggu 5 kali, okey, yang dianjurkan oleh Ustaz Aidil. Alright, yang mana kalau tuan-puan dah join kita punya kelas, kita akan masukkan dalam grup-grup Wasabi dan juga channel Telegram lah. Okey, yang mana dekat channel Tele tu kita akan bagi rakaman kelas. Rakaman kelas dan juga nota PDF. Okey, setiap hari memang kita akan bagi. Rakaman kita memang secara live dan bukan rakaman yang dibuat lebih awal. Okey, dan untuk pelajar-pelajar SQA sahaja kita akan bagi potongan harga 20%. Kita akan bagi potongan harga 20% untuk apa-apa produk daripada SQA ataupun kalau contoh ada seminar. Okey, contohnya macam yang terkini sekarang kita ada seminar fiqh dan taharah lah yang akan diadakan insya-Allah bulan depan 26 September. Untuk pelajar-pelajar SQA kita akan bagi potongan harga 20%. Jadi harga serendah RM50 sahajalah. Dan harga asalnya adalah RM70. Jadi kalau ada tuan-puan yang berminat untuk join seminar, boleh komen dekat bawah. Okey, komen nanti kita akan bantu. Okey, terima kasih. Terima kasih sebab join. Yang mana kalau ada berminat untuk tahu detail berkenaan dengan kita punya seminar fiqh taharah ni pun boleh komen. Seminar kita secara online sahaja, okey, pada 26 September 2026, yang mana tuan-puan kalau join, kita akan bagi nota PDF dan juga rakaman lah, video rakaman kelas. Okey, untuk kita punya seminar ni kita akan berbincangkan tentang topik berkenaan najis dan juga air, yang mana Ustaz Aidil akan terangkan secara teori dan juga praktikal. Dan kita ada sesi soal jawab kalau ada tuan-puan ada soalan yang memang nak tanya berkenaan topik ni. Contoh ada perkara-perkara yang memang nak tanyalah. Memang kita bagi peluang untuk sesiapa yang join kita punya seminar, kita bagi sesi soal jawab. Okey. Jadi kalau tuan-puan berminat, tuan-puan yang berminat boleh sahaja komen. Okey. Kalau untuk kita punya pelajar SQA, okey, pelajar-pelajar SQA, kita punya yuran hanya serendah 150 sahaja. Okey, satu minggu akan ada kelas banyak 5 kali. Dan 1 bulan lebih kurang 20 kali. Yang mana kalau tuan-puan kira 1 bulan 150 kita bahagikan dengan 20 kali. Jadi bermakna setiap kelas, satu kelas tu hanyalah RM7 sahaja. Satu kelas RM7. Dekat mana tuan-puan nak dapatkan harga serendah tu dengan kita bagi potongan harga sebagai pelajar SQA. Lepas tu kita bagi buku percuma, kita bagi video rakaman kelas dan juga nota PDF. Okay, sebab kalau kita nak cakap pasal kelas online sekarang memang banyak, betul tak, dekat luar sana. Memang macam-macam kelas yang ada dekat luar sana. Tapi kita nak bandingkan. Kalau tuan-puan nak dapatkan yang macam kelebihan-kelebihan kita bagi dekat pelajar SQA ni, Masya Allah, susah nak dapat. Kalau tuan-puan jumpa, Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang ada kelas memang kita jumpa banyak. Tapi mungkin tak ada rakaman ke, ataupun tak ada nota untuk kita cek balik, untuk kita semak semula. Sebab kadang-kadang saya faham tuan-puan mungkin ada urusan tak dapat nak join kelas pada hari ini, contoh. Okey, tapi jangan risau, sebab apa, kita akan sediakan video rakaman. Yang mana video rakaman ni kita memang bagi secara live lah, setiap hari live oleh Ustaz Aidil. Okey, jadi tuan-puan ada soalan tak? Tuan-puan yang mana ada soalan boleh sahaja komen lah. Masya Allah. Okey, cuba komen. Okey, sama ada nak tanya berkenaan dengan kelas kita ataupun nak tanya berkenaan kita punya seminar online. Okey, kalau ada yang daripada Singapura, okey, sebab kita ada juga pelajar-pelajar daripada Singapura. Mungkin ada orang-orang yang daripada Singapura yang berminat nak join kelas, okey, tapi dia macam, okey, boleh ke orang Singapura nak join? Tak ada masalah. Sebab sekarang ni yang sedia ada, kita ada lebih kurang 50 lah.
50 pelajar dari Singapura. Banyak yang dah join kita punya team SQA. Okay, jadi untuk pelajar-pelajar Singapura, ni kita nak bagi tahu ni. Okay, pelajar Singapura, insyaAllah kita akan adakan meet and greet. Okay, kita akan adakan meet and greet yang mana khas untuk pelajar-pelajar SQA sahaja. Jadi berbaloi ke tak berbaloi? Harga 150 sahaja. Okay, kelas 1 bulan 20 kali, seminggu 5 kali. Kita bagi nota, kita bagi video rakaman. Lepas tu kita akan bagi 3 buku percuma. Okay, buku tadabbur surah pilihan, buku tadabbur 30 juzuk, dan juga kita akan bagi buku ringkasan fiqh tahar. Okay, jadi tuan-puan yang mana berminat nak join kita punya kelas ataupun nak tahu detail, nak tanya-tanya, boleh saja komen lah. Okay, kita punya kelas, kita punya kelas yang dianjurkan oleh Ustaz Aidil, biasanya kita akan buat secara live setiap pagi. Okay, melalui Zoom ataupun akan ada platform ni lah, private kita bagi. Okay, yang mana kalau tuan-puan join, kita akan masukkan dalam grup-grup jugalah. Pelajar-pelajar SK akan ada grup khas. Okay, ada 4 grup WhatsApp kita bagi. Yang mana 3 grup kita akan terangkan berkaitan dengan info-info kelas harian lah. Okay, dan ada 1 grup kita akan bagi ruang untuk sembang santai untuk semua-semua kita punya pelajar. Contohlah, tuan-puan ada soalan ke nak tanya, yang tak faham ke, yang mana memang menjadi orang kata kemusykilan, nak tanya, boleh saja sembang santai dekat dalam kita punya grup. Okey, bukan sahaja 4 grup WhatsApp ni kita bagi 1 channel tele. Yang mana dekat dalam channel tele ni padat dengan kita punya video rakaman dan juga nota-nota PDF. Nota daripada kita punya kelas, macam tu. Okey, jadi tuan-puan jangan risau kalau terlepas ke ataupun ada mungkin tiba-tiba ada masalah yang mengganggu kelas. Jangan risau sebab boleh tengok balik rakaman, boleh cek semula nota-nota PDF. Okey, jadi selain daripada kelebihan-kelebihan yang saya bagi tahu, okey, siapa yang join kita punya pelajar, okey, siapa yang join sebagai pelajar SQA, kita akan bagi diskaun 20% untuk setiap produk daripada SQA. Contoh, bukan setakat produk saja. Kalau kita ada seminar, contohnya ada seminar, kita akan bagi diskaun 20%. Okey, seminar tak kisah online ke, fizikal ke, ataupun apa-apa produk keluaran. Okey, dan insyaAllah kalau tuan-puan yang mana baru masuk, dalam masa dekat ni, insyaAllah kita akan keluarkan kad Iqra. Okey, kad Iqra secara digital yang mana dekat dalam tu, okey, dalam tu ada Iqra. Okey, boleh belajar Iqra dekat dalam tu. Kita ada tajwid, kita ada rakaman surah pilihan. Ada 8 rakaman surah pilihan dan juga zikir-zikir pilihan. Okey, yang mana dekat dalam tu, okey, sebabkan dia senang je. Dekat situ tuan-puan scan QR. Okey, contoh guna phone scan. Lepas tu boleh terus akses dekat dalam tu. Mudah sangat-sangat. Nak bawa pergi mana-mana, nak check semula kalau nak semak. Sebab kadang-kadang kita, okay, macam contoh tajwid. Kalau kita baru belajar, mungkin ada part-part yang kita macam was-was ingat tak ingat, kita mungkin boleh semak semula. Mudah kan? Sekarang kita buat secara digital je. Okay, jadi kalau pelajar, untuk pelajar kita akan bagi potongan harga 20%. Memang sangat berbaloi tau jadi pelajar ni. Kita bagi banyak kelebihan tau tuan-puan. Jadi siapa yang berminat, siapa yang pertama sekali kata first time dengar berkenaan kita punya SQA Academy ni. Kita punya SQA kelas ni memang sangat berbaloi lah bagi saya. Okey, jadi tadi saya cerita sikit lah berkenaan dengan kad Iqra kita. Jadi insyaAllah nanti kita akan launching dalam masa dekat. Okey, tuan-puan yang mana berminat boleh nantikan. Tapi lagi berbaloi kalau tuan-puan dah join kita punya SQA kelas. Sebab apa? Dapat potongan harga 20%. Okey, macam saya cerita berkenaan dengan kita punya seminar. Okey, seminar kita, okey, kita akan ada seminar fiqh taharah, seminar secara online pada 26 hari bulan 9. Okey, siapa yang berminat, contoh tuan-puan berminat untuk kita punya seminar ni, kita akan bagi free gift untuk 100 yang pertama. 100 yang pertama lah. Pendaftar 100 yang terawal akan dapat free gift. Tersasul-sasul kan? Okey, free gift untuk 100 yang terawal kita punya seminar secara online.
Okey, apa kelebihan dia? Okey, bukan sekadar seminar sahaja, kita akan bagi nota dan juga video lah. Video rakaman dan juga nota. Yang mana untuk kita punya seminar fiqh taharah ni tuan-puan, kita akan cerita berkenaan dengan topik najis dan juga air. Okey, topik najis kita akan belajar teori, pengenalan, pembahagian dan juga hukum. Okey, praktikal menyucikan najis secara langsung. Okey, yang mana Ustaz Aidil akan terangkan secara teori dan secara praktikal. Okey, jadi untuk teori air sama jugalah pembahagian hukum praktikal mengenal pasti air. Okey, yang mana dekat dalam seminar kita ni akan dijalankan daripada pukul 8.30 sampai 12.30 dan kita juga akan ada sesi soal jawab pada penghujung seminar. Okey, insyaAllah dalam pukul 12 sampai 12.30 kita akan ada sesi soal jawab sebelum penutup majlis. Okey, jadi siapa yang berminat untuk join kita punya seminar? Boleh bawah. Tak saya. Oh, macam ni? Okay, thank you. Okay, jadi untuk kita punya seminar ni, okay, kita akan bagi sekali nota PDF dan juga video rakaman kelas. Okay, kalau siapa yang berminat untuk join, boleh sahaja komen. Okay, kalau tuan-puan contoh berminat nak join tapi mungkin pembayaran tu belum dapat buat dalam masa terdekat, jangan risau. Bagi je nama dulu, daftar dulu. Okay, dan kita akan bagi masa sedikit insyaAllah sehingga macam 3 hari sebelum seminar untuk buat pembayaran. Jadi boleh je bagi nama dulu. Siapa yang berminat untuk join boleh bagi nama dahulu dan kita akan mendaftarkan. Jadi kita bagi masa untuk tuan-puan nak buat pembayaran lah. Jadi jangan risau. Sebab kita faham kan tuan-puan, kadang-kadang kita ada mungkin menunggu bayaran ataupun kewangan. Contoh saya memang berminat tapi takut. Sebab kata 100 terawal kan akan dapat free gift. Contohlah tuan-puan nak dapat. Boleh bagi nama dulu. Daftar dulu. InsyaAllah kita akan bagi masa untuk tuan-puan buat pembayaran. Kalau siapa yang berminat nak join lah. Okey, untuk seminar kita dengan harga RM70 sajalah harga asal. Okey, dan kalau ada pelajar-pelajar SQA yang nak join juga kita punya seminar, kita akan bagi potongan harga 20%. Dan harga akan jadi RM50. Okey, jadi kalau tuan-puan berminat untuk join kita punya seminar, okey, boleh komen. Boleh komen, kita akan bantulah. Okey, ini secara online tau tuan-puan. Secara online, okey, dekat sini boleh nampak detail. Kalau ada yang tak jelas, boleh tanya. Okey, jadi untuk kita punya tentatif seminar online, boleh tengok dekat sini. Okey, daripada pukul 8.30 pagi sampai 10 pagi kita akan ceritakan berkenaan bab najis dan air lah. Najis dan air secara teori dan praktikal oleh Ustaz Aidil. Okey, sebab saya faham kan, kita kadang-kadang kalau ada setengah orang diperlukan teori dan praktikal untuk lebih faham. Lagi-lagi kalau bab-bab macam ni kita nak lebih detail dan lebih faham. Okey, jadi untuk kita punya sesi yang kedua kita akan ada bab air lah. Okey, bab air dan sebelum penutup kita akan ada sesi soal jawab. Okey, tuan-puan yang mana join kita punya seminar ni, kita akan bagi nota PDF dan juga video rakaman kelas lah. Okey, dan saya ulang lagi sekali, untuk 100 peserta terawal sahaja kita akan bagi free gift. InsyaAllah free gift yang sangat istimewa khas untuk kita punya peserta-peserta seminar sebagai tanda penghargaan dan kepercayaan kepada SQA. Jadi kalau tuan-puan, kalau yang berminat, tuan-puan yang berminat untuk join, sekejap kita bagi tengok. Boleh komen lah. Ataupun boleh je terus hubungi nombor yang kita bagi dekat sini. Nak tanya detail ke, ataupun ada apa-apa soalan, nak bagi nama dulu. Okey, nak masukkan nama, nak daftar, boleh sahaja. Okey, jadi saya selitkan sekali lah. Saya dah masukkan yang ini. Kita akan selitkan sedikit untuk jadi pelajar. Okey, saya masa tak banyak ni. Kalau tuan-puan ada soalan, boleh je tanya. Sementara ada masa lagi ni. Kita ada masa lebih kurang 12 minit je ni. Saya lah sampai pukul 1 je. Okey, jadi kalau ada tuan-puan yang berminat nak join kita punya SQA class. Okey, sebab tuan-puan selalu join kan live daripada Ustaz Aidil. Selalu tengok Ustaz punya live berkenaan dengan tajwid kan, bacaan-bacaan, okey, ataupun berkenaan untuk Iqra. Kalau ada tuan-puan yang berminat untuk join kita punya kelas, okey, kita punya kelas, okey, harga dia yuran untuk kelas 150 sahaja. Tapi kita akan bagi macam-macam kelebihan. Kenapa tuan-puan kena join kita punya kelas? Okay. Sebagai pelajar SQA, kita akan bagi banyak kelebihan. Antara dia kita akan bagi 3 buku percuma. 3 buku percuma, buku surah
Tadabbur surah pilihan, okey, tadabbur 30 juzuk dan buku ringkasan fiqh. Okey, yang mana tuan-puan? Tuan-puan kalau dah jadi pelajar SQA, kita akan masukkan dalam grup-grup Wasabi dan juga channel Telegram. Yang mana dekat dalam kita punya grup tu, okey, kita akan ada info-info kelas dan kita ada satu grup untuk sembang santai untuk tuan-puan. Okey, dan dalam kita punya channel kita akan bagi nota PDF dan juga rakaman-rakaman video kelas. Contohlah tuan-puan terlepas ada urusan pagi tu tak dapat nak join kelas kita, boleh saja semak semula daripada nota dan juga rakaman. Okey, sebab berbalik kalau tuan-puan masuk walaupun bayar 150, contoh tak dapat join semua kelas, tapi boleh tengok balik rakaman. Sebab kadang-kadang dekat luar sana kita ada banyak kelas online. Betul tak? Sekarang zaman digital, semua dah secara online. Kalau kita cari kelas memang bersepah-sepah, tapi kita cuba bandingkan setiap kelebihan. Macam kita punya SQA kelas ni, kita bagi dekat pelajar-pelajar kita banyak kelebihan. Kita nak bagi buku percuma, buku tadabbur, betul tak? Kadang-kadang ada kelas dia bagi nota saja, betul tak? Tak dapat buku ke, macam rakaman, video rakaman kelas. Mungkin kalau siapa yang terlepas kena rekod sendiri. Tapi yang ni kita memang dah bagi video rakaman kelas. Yang mana video rakaman kelas ni kita memang rakan secara live. Kita rakan secara live. Okey, bukan dah siap rakam awal lah. Okey, dan apa yang specialnya untuk pelajar-pelajar SQA kita nak bagi potongan harga 20%. Diskaun 20% untuk apa-apa produk daripada SQA. Ataupun kita ada anjurkan seminar, macam contoh macam saya kata ni lah. Seminar Fiqh Taharani. Macam mana nak dapat RM50 ni? Kena join jadi kita punya pelajar SQA. Okey, jadi kalau siapa yang nak harga yang lebih berbaloi, lebih murah, lepas tu dapat macam-macam kelebihan, boleh join kita punya kelas. Okey, kalau ada tuan-puan yang berminat, boleh komen lah. Komen untuk join kelas ataupun nak join kita punya seminar. Okey, mungkin nak cuba dulu. Okey, kalau tuan-puan jangan risau kalau tuan-puan yang daripada Singapura. Okey, kita punya pelajar daripada Singapura sekarang ada lebih kurang 50 orang. 50 orang tau, bukan 10, bukan 20, dah sampai 50. Jadi jangan risau kalau ada tuan-puan yang daripada Singapura dan berminat nak jadi kita punya pelajar. Untuk pelajar-pelajar SQA kita nak bagi macam-macam tau. Nak bagi macam-macam, bukan setakat kelas saja. Okey, untuk kelas SQA kita akan bagi kelas seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat lah. Okey, dan 1 bulan lebih kurang dalam 20 kelas. Okey, tuan-puan bayangkan dalam 1 bulan 20 kelas kita bahagikan dengan harga 150. Bermakna satu kelas jatuh harga RM7 sahaja. Satu hari satu kelas RM7. Tuan-puan dapat macam-macam kelebihan tadi macam saya kata. Bukan setakat murah saja kita cerita berbaloi tuan-puan. Kita bagi buku percuma tadi, bukan satu buku, kita bagi 3 buku. Lepas tu kita nak bagi diskaun untuk pelajar-pelajar SQA saja, 20% untuk setiap produk SQA. Sama ada seminar, contoh ada seminar fizikal. InsyaAllah akan datang kita akan ada seminar fizikal. Tuan-puan, masa tuan-puan rasa macam sangat berbaloi jadi pelajar SQA. Okey, jadi saya masuk balik untuk kita punya seminar. Sebelum saya nak live ni, lagi sikit je masa, kita akan terangkan semula berkenaan dengan kita punya seminar online. Jadi kalau tuan-puan yang mana kat dalam ni ada soalan, boleh saja komen. Kalau ada yang berminat nak join kita punya seminar ataupun nak join jadi pelajar SQA kita, boleh komen lah. Okey, untuk kita punya seminar online, kita akan adakan secara online pada 26 September 2026. Okey, seminar online kita Fiqh Taharah, yang mana kita akan jelaskan topik berkenaan najis dan air lah. Yang mana kita punya seminar ni kita dianjurkan oleh Ustaz Aidil. Kita akan buat secara teori dan praktikal. Okey, bukan setakat kata masuk seminar online, kita bagi nota. Kita bagi video rakaman kelas. Dan yang paling istimewanya untuk 100 peserta terawal sahaja. 100 peserta terawal kita akan bagi free gift, orang kata. Kita akan bagi free gift. Okey, jadi kalau tuan-puan nak tahu detail
detail berkenaan kita punya seminar, boleh komen untuk kita punya seminar ni lah. Okey, jadi untuk seminar kita daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 12.30, yang mana berkenaan dengan tajuk najis dan juga air lah. Kita akan terangkan secara teori dan praktikal berkenaan dengan hukum. Okey, pembahagian, ada perbincangan-perbincangan dan latihan ringkas. Okey, dan kita akan bagi sesi soal jawab untuk tuan-puan, okey, dan rumusan seminar. Okey, kalau ada apa-apa soalan nak tanya berkaitan kita punya seminar, boleh komen. Seminar kita ni, okey, contoh tuan-puan berminat, tuan-puan berminat nak join tapi mungkin ada kekangan sikit untuk buat pembayaran. Okey, jangan risau, tuan-puan bagi jenama dulu. Boleh daftar dahulu untuk sementara. Boleh daftar dahulu dan kita bagi masa. Kita bagi masa untuk tuan-puan buat pembayaran, insya-Allah sehingga 3 hari sebelum lah. Dalam lebih kurang macam tu, 3 hari sebelum seminar kita akan tutup sesi pembayaran dan juga pendaftaran. Okey, jadi siapa yang berminat kena cepat tau, sebab slot ni memang sangat-sangat terhad. 100 peserta terawal kita akan bagi free gift. Kena cepat, sebab siapa yang cepat laju dia dapat. Sekarang dah 100, sekarang dah tak terlepas pula tuan-puan. Okey, jadi untuk kita punya seminar ni 26 September tau. 26 September. Okey, dengan harga serendah RM70 saja. RM70 untuk tuan-puan nak join kita punya seminar. Tapi kalau tuan-puan adalah pelajar SQA kita ataupun berminat nak jadi pelajar, okey, kita akan bagi potongan harga RM50. Sebab untuk pelajar kita bagi diskaun 20%. Macam saya cakap tadi, diskaun 20% untuk setiap produk SQA. Tak kisah sama ada seminar ke atau apa-apa produk, insya-Allah akan datang akan ada produk dalam masa terdekat. Pun kita akan bagi potongan harga 20%. Okey, kalau tuan-puan ada soalan lagi, sebelum kita nak habiskan ni, insya-Allah ada lebih kurang 4 minit. 4 minit sebelum kita habis. Yang mana tak jelas ataupun ada persoalan, pertanyaan, boleh komen. Okey, jadi sekali lagi saya nak ceritakan tentang kita punya kelebihan. Kelebihan join kita punya kelas, okey, SQA kelas nak jadi kita punya pelajar. Okay, kita akan bagi kelas seminggu 5 kali. Kita akan bagi 3 buku percuma. 3 buku percuma, buku surah tadabbur surah pilihan, okey, tadabbur 30 juzuk, okey, dan ada buku ringkasan. Yang mana kalau tuan-puan join kita punya kelas, okey, jadi pelajar SQA, kita akan bagi rakaman kelas setiap hari, dan juga nota PDF. Jadi tuan-puan yang mana terlepas kelas, mungkin ada urusan, boleh tengok balik semula rakaman. Boleh baca balik nota-nota yang diberikan. Sangat mudah, sangat menyenangkan kalau dapat join kita punya kelas. Okey, jadi tuan-puan kalau mana ada berminat, tak kisah daripada seluruh Malaysia ataupun ada yang daripada Singapura. Singapura pun kita open untuk jadi student SQA. Sebab apa tuan-puan? Sekarang ni kita ada lebih kurang 50 pelajar daripada Singapura. Okey. Jangan risau. Sebab kita memang dah insya-Allah dah mendapat kepercayaan daripada seluruh Malaysia. Okey, kita ada pelajar daripada Sabah, Sarawak, daripada tuan-puan cakap je lah, hampir seluruh Malaysia dan juga termasuk dengan Singapura. Dan sekarang ni lebih kurang dalam 300 lah pelajar kita. Lebih kurang dalam 300. Jadi kalau tuan-puan berminat untuk jadi pelajar SQA, boleh sahaja komen. Nanti kita bantu. Ataupun ada soalan-soalan nak tahu detail berkenaan kita punya kelebihan jadi pelajar ke, macam mana nak buat, macam mana nak join, ataupun kalau ada yang nak join kita punya seminar online. Okey, jadi untuk kita punya pelajar, kita akan bagi untuk nak cakap apa ni? Untuk pelajar SQA, kelas akan ada seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey, jadi untuk sebulan kita akan ada 20 kelas. 20 kelas. Okey, tuan-puan bayar yuran 150 saja tau. 150 kalau tuan-puan bahagikan dengan 20 kelas. Okey, harga satu kelas adalah RM7 saja. RM7 saja, serendah RM7. Murah tak murah? Sangat berbaloi sebenarnya, sebab kita bukan bagi harga kelas murah saja.
Kita bagi buku tadi, kita bagi buku percuma, kita bagi macam-macam kelebihan. Kita bagi nota PDF, kita bagi rakaman kelas dan kita bagi potongan harga diskaun khas untuk pelajar-pelajar SQA 20% untuk setiap produk daripada SQA ataupun seminar ataupun kelas yang ada. Jadi kalau mana yang join jadi kita punya pelajar memang seronok. Memang seronok tuan-puan sebab kita bagi macam-macam. Kelas pun hampir setiap hari lah kan. Kalau kita kira seminggu 5 kali. Isnin sampai Jumaat. Okay. Jadi kalau tuan-puan berminat, tuan-puan yang berminat boleh komen ataupun yang mana berminat dengan kita punya seminar. Okay. Kita punya seminar ni kalau nak tahu detail ataupun nak daftar. Macam saya cakap nak daftar bagi nama dulu. Okay. Boleh sahaja. Jangan risau. Okay. Kita punya seminar ni 26 September ya tuan-puan. 26 September 2026 daripada pukul 8.30 sampai 12.30 hari. Okey, yang mana kita akan adakan secara online lah. Dekat Zoom meeting ataupun live secara private lah. Okey, kita ada sediakan nota, kita ada sediakan video rakaman kelas. Okey, harga serendah 70 untuk peserta dan RM50 untuk kita punya pelajar SQA. Jadi ada soalan tak? Okey tuan-puan, sebelum saya nak live ni. Okey, kalau mana yang baru-baru nak tengok, okey kita punya tentative seminar online. Okey, dan untuk kita punya student-student kalau mana yang nak join. Okey, jadi tuan-puan ada soalan ke? Okey, jadi sebelum saya nak live, kita tengok dulu sikit. Kalau ada siapa yang berminat lah untuk join kita punya seminar online. Okey, yang ini adalah kita punya harga lah. Kalau ada yang berminat, boleh juga hubungi nombor yang nak tertera ataupun boleh je komen. Okey, jadi terima kasihlah tuan-puan yang mana join kita punya live. Untuk yang komen-komen, terima kasih yang follow. Okey, kalau ada yang berminat ataupun nak tahu detail berkenaan kita punya kelas ataupun kita punya seminar, okey, ataupun boleh je komen, PM kita ataupun boleh join kita punya live yang seterusnya. Okay, insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak semua yang join kita punya live. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.